Punca kemalangan itu melanggar undang-undang Malaysia. Okay, sepanjang Tuan Madi berpengalaman kat dalam dunia rundingan kewangan landasan syariah ni, ada mana-mana kes berlakunya satu kemalangan ke, malapetaka ke, ataupun kematian yang membuatkan mereka tak dapat dia punya hibah tu? Kita ambil syarat satu syarikat takaful yang baik akan memberi pampasan kepada orang yang layak. Okey, saya tengok tadi soalan dia kata tadi kematian, kemalangan ke semua. Okey. Mana-mana kemalangan dan mengakibatkan kematian. Tapi kita tengok punca kemalangan tu. Okey. Kalau punca kemalangan itu melanggar undang-undang Malaysia, normally ataupun kebanyakan takkan dapat. Contoh, bila saya memandu dalam keadaan tidak sedar ataupun mabuk. Okey. Saya langgar lampu isyarat dan saya kemalangan dan saya berlakulah kematian. Dan pihak syarikat takaful akan menginvestigate atau siasat apakah punca kematian tersebut. Selalunya akan ada bersiasat lah semua. Dan bila rasa macam contoh kematian itu disebabkan oleh alkohol, normally tak dapat lah. Begitu. Kalau contoh dia ada syarat-syarat lah macam waiting period apa semua. Tapi untuk kemalangan dia tak ada waiting period. Bagi satu contoh, saya memandu dalam keadaan tak ada lesen. Saya naik motor, saya memandu, saya pergi kedai, saya dilanggar oleh orang lain. Pun tak boleh dapat sebab saya melanggar undang-undang Malaysia, kerajaan Malaysia.